Okay, marilah kita bincang jawapan bagi setiap soalan. Okay, so this actually questions is about factor and multiple, bab 2. Okay, so what is the answer for the question number 1? When we get answer, which of the following is not? Okay, so the answer is not the factor. So to find out the one is not a factor means that when we divided with the number given, we cannot divide it completely. Tak boleh dibahagikan secara penuh, maknanya lepas bahagi masih adalah baki, maka dia bukan faktor. Alright, so if want to get the answers, walaupun in sebab objektif kan tak payah tunjuk langkah kerja, what we need to do is we just use a calculator to divide. Number 56, alright, divided by 2. Okay, so boleh dibahagi penuh. So this is the factor. So we try out a number 2, answer 7, right? So 56 divided by 7. So boleh dibahagi. Okay, so kita cuba lagi 8. 5, 6 bahagi 8. So 7 je. So kalau 3 pun adalah faktor, of course jawapan adalah D lah kan. Tetapi nak double check. 5, 6 bahagi 9. So nampak ada pecahan, right? So this is not a whole number. Therefore 9 is not a factor of 56. Okay, mudah kan? Kalau sebarang soalan objektif tak payah tunjuk langkah kerja, maka kita guna calculator saja. So untuk soalan 2, first question number 2, calculate the sum of the prime factor of 96. Okay, so to identify prime factor, we must know what is a prime number. Kalau tak ingat, okay, cikgu ulang balik. Nombor berdana or prime number is a number that can be divided by number 1 and number itself only. So, the smallest prime number is 2, followed by 3, 5, 7, 11, and so on lah. Alright, so for 96, we want to get the prime factor. We must get the factor. List out all the factor. Kita kena senaraikan satu-satu dulu. Yang pentingnya kita tahu, the first pair of the factor must be number 1 and the number itself. Alright? Then we can continue on number 2. Kita cuba dapatkan pasangan 96. 96 divided by 2. Alright, 48. So 2 kali 48 adalah 96. Therefore 2 and 48 also a factor of 96. We try out 3. Can 96 divided by 3 or not? Yes. So 3 times 32. Also factor of 96. Okay, try about number 4. Can completely divided or not? Yes. 4 times 24, also factor of 96. Okay, how about 5? I don't think so. 5 is right, so we double check. So you see there's a fraction, so it's not the factor. So we try on 6. 96 divided by 6. Yes, 16. So 6 times 16, okay, is the factor. 6 means 6 and 16 also factor lah. Okay, so after 6, so it's try 7. 96 divided by 7. So kita boleh teruskan. Okay, satu-satu. So ini 7 bukan. Okay, so how about 8? 96 divided by 8. Yes, 8 kali 12 maknanya 2. 8 dengan 12 juga faktor bagi 96. So kita cuba last sekali, 9. So 96 divided by 9 is not. So yang semua ini merupakan faktor bagi 96. So from all the numbers here, which one is a prime number? Kita ada 2 saja prime number, iaitu 2 dengan 3. Yang lain-lain bukan. Maka untuk dapat hasil tambah bagi prime factors, so adalah 2 tambah 3 iaitu bersamaan dengan 5. So the answer is A. Alright, okay. So move on question number 3. So we want to get the common factor. Kita nak dapat faktor sepunya. Faktor sepunya maknanya kedua-dua nombor ini, nombor 86 dengan 1/2 juga boleh dibahagikan secara penuh tanpa baki. Can completely divided by the number given. So kalau 1 kita tak payah tengok lah. 1 memang ini boleh, ini boleh. So macam mana dengan 2? Kita cuba 86 bahagi 2. Boleh bahagi penuh tak? Okay, yes. Completely divided without any fractions or any decimal. So how about 112? 112 divided by 2. Okay, so dua-dua nombor juga boleh dibahagikan 1 dengan 2. Okay, so probably mungkin ini adalah jawapannya. So we try on 4. So kalau cuba 4, 86 bahagi 4.
Okey, 86 bagi 4 terus dapat pecahan. Maka kalau maknanya 86 tidak boleh dibahagi kepada 4. Maka dia tengok B, C, D ni memang bukan jawapan dah. Sebab semua ada 4 kan. So jawapan 3 adalah confirm, jawapan adalah A. Alright. So kita tak payah buat pengiraan juga. Kita hanya cuba guna calculator untuk dapatkan jawapan. Yang 4 pula dia nak faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar, kalau biasanya kita buat working tu kita ambil, kita buat apa? Kita buat pembahagian berulang kan? Normally we were starting with the smallest prime number iaitu 2. So 54 bahagi 2. 54 bahagi 2. So 27. Okey, 72 bahagi 2. So kita dapat 36. Boleh bagi lagi tak? 2. 2 tak boleh kan? Kita boleh cuba 3. 3 juga nombor perdana kan? So 3. 27 bagi 3, 9. Ini adalah 12 lah. Nombor kecil kita tak payah guna calculator lah. Boleh lagi teruskan? Yes, we can still continue divide. Kalau kita nak dapatkan faktor sepunya terbesar, kita kena bahagi pembahagian berulang sehingga tiada faktor sepunya. So 9 dengan 12 masih boleh dibahagi kepada 3. So 3 ini adalah 4. Lepas ni 3 dengan 4, adakah dia ada faktor sepunya? Tiada. So kita berhentilah di sini. Untuk faktor sepunya terbesar, FSTB, kita ambil nilai kat tepi ni, kita darab saja. So 2 darab 3 darab 3. So dapat apa? 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. So jawapan dia adalah, so 4 adalah B. Okey. Senang je kan? Okey. Tengok pula soalan 5. Soalan 5 adalah nak cari apa? Common multiple. Maknanya dua-dua nombor itu boleh dibahagikan kepada nombor tersebut jugalah. Sebab common multiple kan. Cuba. Okey, sorry. Cikgu juga pindahkan ataupun kecilkan dia punya langkah kerja ni ya. Okey. So yang ni pula dia nak common multiple, right? Okey. So dia ada 3 dan 5. Kalau biasanya kita akan senaraikan semua gandaan bagi 3. Kalau nak membuat pengiraan kan, semua gandaan bagi 5. So dan di tengah 3 lah, kita nak senaraikan satu ni, semua ni gandaan. Kalau nak mudah sebenarnya kita guna calculator untuk bahagi saja. Adakah 21 boleh bagi 3? Adakah 21 boleh bahagi 5? Okey, kalau berdasarkan yang ini, A memang tak boleh lah sebab 21 boleh bagi 3. Tetapi 21 tidak boleh bahagi 5. Maka ini bukan dia punya gandaan sepunya lah. Okey, so cuba B pula. Okey, B, mungkin kita boleh cuba 63 bahagi 3. Boleh kan? Tetapi 63 boleh bagi 5 tak? Tak boleh kan? Dapat pecahan, so tak boleh. So ini sudah tak boleh, ini tak boleh. Okey, C pula. 75 bahagi 3. 25. Nombor bulat. Okey, boleh bagi 5. 75 boleh bagi 5 tak? Yes. So, inilah jawapan dia. Kalau tak percaya, kita buat lagi yang 85. Okey, bahagi 3. Okey, tengok ada pecahan. So, D bukan jawapannya. Okey, then already completed answer for 5 question. Dah berjaya dah dapat 5 soalan. Okey, cuba pula soalan 6. Let's say question number 6. Okey, ini common lowest common multiple. Kalau LCM ni, kita dah buatlah. Mana calculator cikgu dah hilang. Okey, semula calculator. Bagi besar calculator. Okey, kenapa dah? Okey, tak apa. Selain kamu nampak je kan? Okey, dah besar dah. Okey, so untuk ini, lowest common multiple. Murid-murid bolehlah buat langkah kerja. 6, 12, 24 sebab pembahagian berulang kan. Nombor perdana yang paling kecil 2. 6 bagi 3, 2 bagi 2, 3. Ini 12 bagi 2, 6. Ini adalah 12. Okey, masih boleh bahagi 3. 6 bagi 3 adalah 2. 12 bagi 4. Okey, adakah kita nak berhenti sini sahaja? Tidak, sebab ini adalah common multiple. Maknanya kita boleh buat pembahagian berulang sehingga dapat 1, 1, 1. So, kita teruskan lagi dengan 2. 1, 1, ini 2. Okey, last tu, satu lagi 2. Okey, so lepas tu baru selesai.
So, kita punya lowest common multiple LCM adalah 2 darab 3 darab 2 darab 2. Apakah jawapan dia? Okey. Nak letak laju, boleh tekan kalkulator. 2 kali 3 kali dengan 2 darab dengan 2. Okey, jawapannya 24. Makanya jawapan adalah C. Okey. So, untuk soalan 7 pula, ini soalan penyelesaian masalah. Dia nak carikan apa? Dia kata ini adalah rectangle shape, lepas tu panjang 25, lebar 20. Okay, cuba bayangkan. Okay, try to visualize this is a rectangle. Okay, at the length and the width, which is 25 and 20. So let's say this is 25 here, this is 20. They are going to break it up into the square, but we do not know one square. What is the length of one square? Okay, so therefore, actually, this is where we're looking for the highest common factor. Okay, so what we need to do is we find out the highest common factor using the repeated division also. So kita guna pembahagian berulang juga seperti tadi. So cuba buat pembahagian berulang untuk 20 dengan 25 25 and 20 divide. So 2 cannot, we try 5. 5 times 5. 25 divided by 5 is 5, right? Because, okay, this is 4. So, still can divide or not, we have no more common factor. So, therefore, the highest common factor is 5. So, therefore, is C lah the answer. Alright, answer is C. Okay. So, number 8. Just now, we want to find out the find the largest. Alright, so now, they want to save the, what does he have to save his money simultaneously? They have a saving for RM1 every 8 days and RM2 every 4 days and RM5 for 2 days. When does he have to save his money simultaneously? Maknanya pada masa yang sama, dia akan menyimpankan semua duit itu serentak. So maknanya kita nak cari dia punya lowest common multiple LCM. So kita buat pembahagian berulang juga, tapi kita ambil dia punya hari. Kita ambil 8 hari, 4 hari dengan 2 hari. So, kita buat pembahagian berulang, repeated division. 8 bagi 2, 4. Ini 2, ini 1. Kita boleh bahagi lagi sebab kita anak LCM kan. So, kita boleh bahagi sehingga dapat 1, 1, 1. So, 2, 2, 1, 1. So, ini lagi 2, so 1, 1, 1. Okey, maka ini dah selesai lah. So, maknanya kita punya LCM adalah... Kita punya LCM 2 kali 2 kali 2. So, maknanya adalah 8. So, jawapan adalah B. So, maka ini merupakan semualah jawapan dari soalan 1 hingga 8. Okey, bagi tajuk gandaan dan faktor. Okey, so kita akan cuba lagi ke bahagian B pula. Okey, bahagian B senang je kan? Dia nak, tapi ini dia nak seraikan apa? They want to list out all the factors, okay, in the circles, missing factors of 24. So, seperti mana selalu cikgu cakap, kamu mesti senaraikan semua, dapatkan pasangan dia. Okay, so nak dapatkan pasangan dia, ini sudah ada 1, 2, 3. So, maknanya kalau 24 bagi 1, dapat 24. Okay, so kita nak tengok pasangan dia. Kalau 24 bagi 2 dapat berapa? Tak tahu congak tu tak apa, kita tekan kalkulator 24 bagi 2, so 12 lah kan? Yes, 12. So, ini adalah 12. Okay, tengok pula. Look at the next one, 3. So, how about 3? 24 divided by 3, 8 lah. Tak payah tekan calculator, sifil kan? Dah hafal sifil, boleh lah dapat jawapan laju. Tak payahlah tekan calculator. So, 8. So, apa nombor lagi tak ada? Kita ada 1, 2, 3. Okay, 4 tak ada, right? So, kita cuba 4. Is 24 can divided by 4 or not? Yes, okay. So, maknanya kita boleh capat pasangan dia 4 dengan 6. Maka itu semula jawapan dia. Dah selesai. Dah lengkap. Okay. So, untuk yang kedua, dia nak padankan. Match each of the following with the correct multiple. Alright. So, we want to find out 6 is multiple of which number. Alright. So, as we see, this is a even number. Ini adalah odd number. Definitely, ini out lah. Okay, ini even. So, tak tahu mana satu boleh dibagi kepada 6. So, kita cuba. 360. Boleh bagi 6 ke tak?
Boleh kan? So ini adalah dia punya gandaan lah. So inilah jawapan dia. Okey, tengok pula 7. 242 boleh bagi 7 ke? Tak boleh. Okey, 299 boleh bagi 7 tak? Tak boleh. Maknanya 224 lah. Kita 224 bahagi 7. Iya, dapat nombor yang bulat. So 7 adalah gandaan bagi 224. Okey, pergi pula 11. 299 bagi 11 boleh tak? Tak boleh kan? Okay, 224 divided by 11. 224 also cannot. Okay, so it's not the answer. Okay, so how about the next one? 11. 242 divided by 11. Okay, 242, not 224. So 242. So 11 is the multiple. So this is the answer. Alright, so definitely the last one, 299. 299 divided by 13. Okay, 299 divided by 13. Yes, alright. So last one is the answer. Okay. So how about the next one? Still matching. Masih lagi soalan padankan. Okay, adakah dia adalah common factor with pair of the numbers? Macam tadilah, kalau nak tahu pair dia ataupun tidak, kita bahagi kedua-dua. Okay. Untuk pertama, okay, 12 boleh bagi 1, 12 boleh bagi 2 kan? Ini pun sama, 16 boleh bagi 1, 16 bagi 2. Okay, so tiada masalah. So jawapan ini adalah 10 dan 14 ke? Macam mana ke? Kita tak boleh nak kena pasti lagi. Okay, kita tengok dulu. 1, 2, 3 dan 6 untuk B pula. Okay, B adalah 1, 2, 3, 6. So kita tengok. Okay, 1, dia boleh bagi 1. Okay, boleh bahagi 2. Boleh bagi 3, boleh bagi 6. Okay, 24 boleh tak? 24 bahagi 6 boleh ke? Okay, boleh. So, maka kemungkinan besar. Okay, kita buat dulu. Ini adalah jawapan ni. 18 dengan 24. Okay, kita cuba dulu lah. Okay, yang ini pula kita 1, 2 dengan 4. 12 boleh bahagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 4. Ini pun sama. 3, 3. Ini pun 3, 3. Okay, so tak tahu mana satu jawapan kan. Kita hold on dulu. Okay, kita tengok B pula. Yang bahagian ni. Sebab kita takut ada nanti jawapannya ada yang terlebih kan. Ini pula. Okay, kalau 10 bagi 1 boleh. 10 bagi 2 boleh. 14 bagi 1 boleh tak? 14 bagi 2. Okay, pun boleh. Tengok ini pun boleh kan kemungkinan besar ni. Tapi kita tengok lagi dulu. 1, 2, 4. Tapi untuk yang ini tak boleh. 14 pun tak boleh bagi 4. So ini dah out lah jawapan dia. Ini pun sama, out. So therefore, jawapan ini adalah untuk ini. Okay, senang kan? Sekarang kita tengok pula yang C. Matching kepada mana? Okay, C matching inilah. Sebab 16 boleh bahagi 4, 2, 1. Sebab kenapa I kata itu jawapan? Sebab ini 8, 24 kan? 24 boleh bagi 4. Ini pun sama. Dia boleh jadi 3, 3. Tetapi ini ada 8 kat sini. It's impossible for this one. The 12 to divided by 8, right? So ini tak boleh bagi 8. So dengan katanya, dengan mudahnya, inilah jawapan ni lah. Okay. So sebenarnya kita ada boleh tengok dengan congak. Kalau siapa sifir yang cepat laju tu, dia boleh dapat jawapan yang laju lah. Kalau tak boleh tu, gunalah calculator. Okay, last question for number 4. Okay, so we want to mark tick for the correct answer and cross for the incorrect common multiple for both. Okay, so macam tadilah, kita guna calculator. 282. Okay, can divided by 3 or not? Ya, boleh bagi 2. Boleh bagi 3. Try again another number. 282 divided by 13. Is it correct? No. So this is not. So ini kena cross, pangkah. So yang kedua 180. Can divide by 9 or not? Yes. But 180 when divided by 10, they will cannot get a whole number. Right? They will get yes, can. Okay, 18. So this one, yes.
So try on the next one. 260 divided by 4. Okay, boleh. 260 divided by 5. Boleh. So ini juga betul. Okay, last one. 8 and 9 ya. 32 bahagi 8. Okay, boleh dapat membulat. 320 bahagi 9. Ni tak boleh. Okay, so this is not the answer. Okay, it's not the common multiple. Alright, so kita dah siap untuk bab 2 punya ulang kaji. Okay, so itu saja untuk yang bab 2. Sekejap lagi kita tengok pula bab lain. Terima kasih.